Hai semua, jom kita tengok cara rasmi untuk hasilkan label ubat yang kemas dan profesional guna tools yang memang kita dah ada. Mari kita mulakan. Pernah tak rasa kelam kabut nak siapkan label ubat, tapi pada masa yang sama nak pastikan ia jelas, selamat dan ikut standard? Kalau macam tu, anda berada di tempat yang betul. Jangan risau, prosesnya senang sangat. Kita akan lalui 3 peringkat yang mudah hanya guna SharePoint dan Canva. Jom kita masuk langkah pertama. Baiklah, kita mulakan dengan bahagian 1, mencari template induk. Ini langkah yang paling penting ya, sebab bila kita guna template rasmi, barulah semua label kita nampak seragam dan profesional. Okey, macam mana nak akses template ni? Senang je. Mula-mula, log masuk ke laman SharePoint klinik macam biasa. Lepas tu, klik pada Governance dan kemudian pilih Charts and Forms. Dekat kotak carian tu, type je template dan pilih Pharmacy Labels Kickers. Dah jumpa? Scroll sampai ke bawah sekali dan anda akan nampak satu pautan link to Canva. Klik yang itu. Mantap! Sekarang kita dah ada dalam Canva. Jom teruskan ke bahagian 2, menyesuaikan label anda. Dekat sinilah kita akan mula masukkan semua maklumat ubat yang penting tu. Yang bestnya pasal template ni, ia ada 14 muka surat label yang dah siap sedia untuk macam-macam jenis ubat. Jadi, untuk tunjuk cara, kita akan fokus edit satu label je dulu ya. Tapi prosesnya sama je untuk semua yang lain. Nak edit teks? Kacang je. Cuma klik dekat mana-mana kotak teks untuk tukar nama ubat, dos atau tarikh luput. Oh, dan ni satu tips pro. Kalau nak tambah baris maklumat baru, tak payah buat dari kosong. Cuma duplicate je kotak teks yang dah ada. Lagi cepat dan format pun kekal sama. Okey, sekarang kita dah sampai dekat langkah yang paling kritikal untuk keselamatan pesakit, iaitu menetapkan warna latar belakang yang betul. Ini bukan saja-saja nak bagi cantik tau, tapi ia adalah satu sistem kod visual yang sangat penting. Setiap warna ni sebenarnya wakil kepada jenis ubat yang berbeza. Contohnya, ubat untuk keadaan kronik kita guna warna merah. Untuk senarai penuh kod warna bagi antibiotik, vitamin dan yang lain-lain, pastikan anda rujuk panduan rasmi yang ada di klinik ya. Jangan silap. Nak tukar warna dalam Canva ni memang mudah. Mula-mula, klik je dekat latar belakang label tu. Lepas tu, tengok dekat bar alatan kat bahagian atas, cari ikon palet warna. Klik kat situ dan terus pilih warna yang betul ikut panduan kita tadi. Senang kan? Label digital kita dah pun siap. Jom kita teruskan ke garisan penamat dalam bahagian 3, di mana kita akan ubah rekaan digital ni jadi label fizikal yang sedia untuk diguna. Bila anda dah periksa dan puas hati dengan semua butiran dan warna pada label, sekarang tibalah masanya untuk kita simpan fail tu ke dalam komputer. Okey, caranya macam ni. Pergi ke penjuru atas kanan, klik butang share, lepas tu pilih download. Dekat sini yang penting. Untuk file type, pastikan anda pilih PDF standard. Ini untuk kualiti cetakan yang paling sharp dan jelas. Dah pilih? Terus klik butang download yang terakhir itu dan file akan terus disimpan. Dengan fail PDF yang dah ada dalam komputer tu, anda dah sedia untuk langkah terakhir. Cetak je fail tu guna mana-mana printer warna, gunting elok-elok ikut garisan dan terus lekatkan pada botol atau bekas ubat. Siap! Okey, sebelum kita tamat, jom kita imbas kembali intipati utama yang perlu kita ingat daripada panduan ringkas ni. Untuk pastikan semuanya berjalan lancar setiap kali, ingat 4 perkara ni. Pertama, sentiasa mula dari pautan template rasmi di SharePoint. Kedua, semak 2 kali nama, dos dan tarikh luput. Ketepatan tu paling utama. Ketiga, padankan warna label dengan jenis ubat. Ini untuk keselamatan. Dan yang keempat, jangan lupa muat turun sebagai PDF standard untuk cetakan yang paling berkualiti. Ingat ya, matlamat utama sistem ni mudah je. Label yang jelas adalah label yang selamat. Dan dengan proses ni, kita pastikan kedua-dua perkara ni sentiasa terjaga. Jadi, sebagai penutup, cuba fikirkan sejenak, apa lagi tugasan harian lain di klinik kita yang boleh jadi lebih mudah dan teratur kalau ada template yang hebat macam ni? Fikir-fikirkanlah. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami hari ini.